30 hari, 30 soalan matematik bersama Cikgu Dabi. Ini adalah hari yang ke-6. Korang, ini adalah pengurusan kewangan form 3. Ada formula yang korang kena guna every time when dia kata the word compound. MV sama dengan P bracket 1 tambah R per N T. Okey? Ini adalah T Kita tengok dua dulu. MV. Dua ni adalah dipanggil matured value dalam bahasa English. Okey, matured value. Matured value tu nama dia nilai matang. So ini yang kita nak cari. P for principal tu duit simpanan ni ialah principal amount. Okey, duit yang kita masuk dalam bank kita. So kita tulis kat dalam. 1 tambah R itu adalah rate. Rate tu kadar. Ini dia. Okey, yang kat sini korang kena tengok. Okey, 2.5% tu 2.5 over 100. Tapi kalau kita letak kat sini fraction nanti pening. So I nak korang bahagi dengan 100, you dapat berapa? Tukar kepada decimal point. Boleh ingat tak? So kita masukkan 0.025 per, okey, inilah selalu student stuck kat sini sebab tak faham. Ini adalah bilangan kali dia compound dalam setahun. Contohnya kat sini dia kata setiap 3 bulan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So every 3 months tau. Berapa kali ni? Ada 4 kali di compound. Maksudnya ada 4 kali dia compound. Okay? That's why it's called compounding interest. So now what is the N4 and what is the tahun? Tahun kedua. Sekarang boleh kira dah terus. Apakah jawapan korang untuk matured value ataupun nilai yang matang? RM 5097.8.72. Yeay, dah dapat. Buku ni adalah buku Cikgu Dabi, Fast Track SPM Matematik. Fast Track sebab ini last minute study memang sesuai. Dalam ni ada 25 bab yang famous akan keluar dalam exam korang dan merangkumi topik-topik dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 yang cikgu pilih is called the famous topic and jenis-jenis soalan dia ada jawapan terus untuk korang dah. Ada nota sekali. Cikgu bagi nota Cikgu Dabi sekali. Ada graf untuk korang lukis. And bab ini ada juga kat dalam. Nak tengok? Simpanan dan pelaburan. Muka surat 35 hingga 40. Jenis soalan dia dan jalan kerja pun cikgu bagi macam ni. Cikgu guna formula Cikgu Dabi. In tolak out bahagi dengan out asal darab dengan 100. In tu ialah dipanggil dapat duit masuk poket. Out tu ialah keluar dari poket. Out asal tu ialah asal dia beli rumah dia berapa. Ataupun asalnya dia beli saham tu berapa dia keluarkan duit. Darab dengan 100 dapatlah dia punya ROI. Ini dia. Buku kalau nak beli boleh tekan beg kuning.